Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita dekat Sungai Buloh, dekat sekitar Kuang, dekat belakang Petronas Kuang tu. Okay, kalau tengok dekat sini sekeliling ni kawasan bukit. Okay, cuma tempat rumah ni dia dekat kaki bukit. So bukit puncak dia atas sana. So sini dah menurun lah. Okay. Sebelum tu saya minta maaf, saya terpakai baju cikgu saya lah, guru saya. Saya minta maaf sangat sebab baju lain tak ada, baju ni je ada. Minta maaf cikgu, minta maaf cikgu, minta maaf. Okey. Okey, dekat sini owner call saya bahawa dia punya rumah apabila kilat, memang kat sini memang kita tengok pun memang kawasan kilat. Dekat rumah saya sendiri pun, ni dekat dengan rumah saya dekat rumah saya sendiri pun kalau hujan, kalau kilat tu memang berdentum kuat. Okey, kalau dekat sini apatah lagi kalau kawasan yang jenis berbukit dan dekat bawah bukit. Dia kawasan berbukit tapi dia dekat bawah. Okey, ini memang kat sini tempat laluan kilat. Jadi apabila kilat dia sambar, so owner mengadu. Owner kata dekat saya bahawa dia punya soket pula ada macam spark bling-bling, macam orang main muncul naga. So itu bila kilat je dia berlaku tau. Itu biasa. Sebab apa jadi macam tu? Kalau rumah anda jadi macam tu, anda contact saya. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apabila kilat hentam tanah dan kilat boleh masuk melalui earth dengan neutral. Biasa neutral. Okey, neutral. Lepas tu bila kilat terlampau kuat, tak ada orang yang boleh ukur voltage kilat. Tak ada orang yang boleh ukur voltage kilat. Kilat datang sini lah, diukur. Tak ada. Okey, apabila kilat masuk dekat dalam rumah, so dekat soket dia tu ada besi earth, neutral, live. So apabila kilat masuk, dia akan lompat. Dia nak cari tempat yang boleh dia lepaskan, boleh dia lalu. Okey, sebab terjadi macam tu, satu sebab earding. Okey, yang kedua ni saya rasa untuk rumah ni dia ada, saya tak check insulation lagi, tapi melalui apa owner cerita, memang earding dia tak kuat. Earding ada, pakai kabel 6mm, tapi chamber tak tahu dekat mana. Saya tak boleh nak check chamber tu, sama ada kabel je ada tapi dia tak sambung, ataupun dia skru dinding, ataupun dia paku dinding, dia letak kabel dekat dinding tu. Kabel hijau dia paku. Pun boleh ada dinding juga. Okey. So sekarang ni kita tinjau. Tu jalan masuk. Tengok sayur. Ini sekolah. Ini tapi ini jalan mati lah. Okey. Okey. Untuk rumah ni saya ada hantar quotation medium dan high. Biasa medium dengan high ni dua-dua ni saya pakai tie poly. Okey, tapi tengok pada bajet, sebab nanti bulan depan nanti barang hardware akan naik. So barang hardware akan naik. Sebab apa naik boleh? Sebab apa? Adakah sebab invoice SST? Sebab SST, sebab barang akan naik sikit lah. Barang akan naik sikit, tapi efek juga. Sebab barang bukan satu je, barang banyak nak beli. Efek juga. Okay. Baru-baru ni saya ada projek buat untuk package rumah ni high quality. Road kita pakai tie poly. Okey, dekat sini pada asalnya tanah tambak. Kita nak dapat tanah yang original susah. Saya rasa ni tinggi juga dia punya tanah tambak ni. So jadi kita akan mula dari sini lah. So kita dah letak air, ada air menyerap kat situ. Okey, air pun dah serap. Air serap. Okey, ni brand tie poly. Okey, kalau tengok ni dia ada ni. Tie poly. Tak boleh. Okey, tie poly ni dia punya spek dia lain daripada yang lain. Yang ni dalam 13 dia punya diameter dia. 13 mm ataupun 14 lah. Tak silap saya. Kalau saya silap
Saya rasa tak silap dah, memang betul-betul belas-belas ada punya ni. Okey. Okey, kabel. Okey, ni nampak clear tripoli. Boleh nampak. Ni. So, package rumah ni 10 batang. Yang mana yang dulu? Okey. Apa lagi yang package dia? Okey, untuk rumah ni ada untuk buat DB sendiri tau. Buat DB, ganti semua alatan DB. Contoh ni. Ni adalah brand EPS. Oh, yang CP semua tukar dia? MCB semua tukar. Cuma sistem tak tukar lah. Pakai sistem lama. EPS. Boleh? Air batu lah. Ya cik, ya cik. Tenaga kuat sikit. Oh, betul cik. Sedap tu. Tak apa cik, kejap je. Saya tengok video dulu. Boleh cik, boleh cik, boleh. Mesti minum. Mesti minum cik, terima kasih cik. Okey. Ni kabel 16. Sebab kabel 16 ni dalam rumah tu saya ada letak DB, ada satu beli DB khas untuk main switch 32 dan SPD 40KA. Dan DB tu saya akan letak DB, saya standard akan bagi DB besi lah. DB besi brand Isotech. Okey, kedai tu satu je jual. Kedai elektrik tu satu dia jual. Kedai lain tak ada. Brand Isotech tu dia boleh buka atas bawah lah. Dia berbeza, dia macam brand EPS dia berat, tapi brand Isotech ni dia lembut tapi dia ringan. Tapi kualiti dia, rupa dia sama macam EPS ni. Okey, kabel ding pakai saya apa? Okey. Kalau kita tengok kabel ni, kabel tun ni. Mega ni. Kalau kita tengok kabel Mega ni. Tun kabel. Nampak? Tun kabel. Ni kabel tun. Okey. Ni untuk dalam dia, untuk dia punya kabel jumper antara face dengan face, ACB ke ACB. Okey. Ini adalah kabel high quality, kabel Mega. Tengok Mega. Okey. Satu gulung ni 100 meter, harga dia 570. Oh, dah naik dia. 570. Okey. So, chamber kalau kita tengok dekat sini, chamber konkrit. Okey. And then lepas tu laluan dia macam mana? Laluan dia kita melalui perbincangan dengan owner. Laluan ni kita lalu dalam slab je. Dalam slab kita akan buka lubang untuk kabel masuk je, kecil je. Buat alu untuk kabel lah. Macam sungai tu. Okey. Tapi tak pakai pipe boleh? Tak. Yang dalam ni tak payah lah. Cuma dekat sini nanti untuk naik ke atas tak payah. DB kat belakang meter ni. Yes, DB betul-betul belakang tu. So back to back. Bila kita tepuk nanti daripada dalam tu keluar. Boleh tengok DB dia? Boleh. Tengok DB. Okey, DB rupa. Abah, masuk ni. Saya buah-buah. Okey. Ini adalah DB beliau. Minta maaf saya tak boleh jaga kuat. Ini DB beliau. Sebelum ni dia pakai sebelum ni dia pakai 30. Sebelum pakai 30, sebelum ni 300. Okey, sorry. Sebelum ni dia pakai 0.3 tapi saya bagi 0.1. Ni kena tukar itu lah. Saya dah tukar 0.1 sebab saya tak bagi 30. Saya risau sebab wiring rumah ni bukan saya yang buat. Okey, boleh je letak 30 sebab 0.1 tak ada apa, tak terbit pun. Lepas tu main switch dia pakai 3 pole punya. Dan nanti untuk rumah ni masalah dia nanti saya akan tunjuk lah masalah dia kenapa dia, kalau kita tengok dekat luar tu meter 3 phase, tapi yang masuk dekat dalam rumah ni cuma single phase 240. Antara phase tak ada bacaan. Okey, tak ada bacaan lah. So DB ni saya akan letak dekat sini lah nanti. Okey, back to back. Okey. Dalam dia apa? Dalam dia okey. Dalam dia ada SPD, ada main switch dan ada apa nama ni? Terminal block. Terminal block bus bar. Okey, ini adalah team light ni. 40KA ni, ini brand Terasaki. Okey, ini brand Terasaki, ini ABB C32 triple. Okey. So kalau kita pakai 40 boleh je. Kalau kata kita nak pakai main switch 40. Main switch ni 3 pole ni kalau kita nak pakai. Kalau kita buat
Uncle punya motor dia road dah. Road tu. Kalau kita pakai 40, kita boleh je pakai 40 sebagai main switch. Okey. Tapi tak perlu dah. Macam dah sama macam ni, tapi kita pakai 32 pun boleh juga. Okey. Ini Team Light Terasaki. Terasaki dia ada 2 kabel neutral yang keluar. So kabel neutral dekat bawah ni, nanti saya akan tunjuk kabel neutral dekat bawah ni, dia boleh masuk sebagai in dan out, ataupun neutral daripada TMB terus masuk sini, and then kita nak letak dekat contoh terminal block dekat sini neutral, and then ni input, ni output masuk ke input apa ni nama dia, SPD ni. Lepas tu dia ada 2 kan, sama ada kita boleh pilih 2 jalan, sama ada kita masuk input tu keluar dekat output, masuk balik dekat ESCP pun boleh, ataupun nak letak dua-dua kat sini dan nak keluarkan satu kabel masuk ke input pun boleh. So tak ada masalah. So kalau live 1 L1, L2, L3 dengan N kena ikut susunan. Kalau yang bawah ni earth. Okey, earth kat atas ni earth kena ikut susunan. Live kena ikut susunan, tak boleh main letak je lah. Okey. Nanti kita akan review dekat dalam ni dia punya wiring, saya letak kabel saiz berapa. So kat sini cukup 10 pun dah cukup dah. Saya letak 10 kabel mega dalam ni, kabel mega. Okey. Ini adalah DB besi jugalah, DB brand Isotech. So ada nombor saya, Alif Team Engineering 019 ni. Okey. Lepas tu sekarang ni DB dah. Saiz kabel yang lama ada tak nak? Ada. Okey, saiz kabel yang lama dia pakai 16. Okey, saiz earding yang lama, sorry, minta maaf. Maaf tuan-tuan. Okey. Earding yang lama ni dia pakai saiz 6 punya. Okey, kalau ikutkan spek ST, panduan Suruhanjaya Tenaga, dia kena guna at least 10. Kalau dia pakai kabel 16, dia gunalah 16 sepatutnya, ataupun at least 10. Lebih kurang daripada 10 tak boleh. So sekarang ni dia pakai kabel 6. Okey. Lagi satu dia pakai kabel kita nampak okey, kita cek ada kabel, tapi dia punya chamber tak ada. Chamber sekeliling ni tak ada. Carilah kat rumah memang tak ada chamber. Kabel ada. Laluan tempat tanam kabel ada. Ni kesan dia ni. Kesan dia, tapi chamber kita tak tahu dekat mana. So bila kilat datang, so rumah ni selalu terip, dan soket dia selalu nampak macam ada bling-bling spark. Okey. Untuk yang saya datang baru ni, saya suggestkan kepada owner untuk buat sistem earding sekali dengan SPD lah. Sistem earding ni sebab kalau melalui masalah yang owner cerita tu, memang firasat saya mengatakan memang earding lah. Earding dia sama ada resistance tinggi, sama ada kabel jada kat sini, dan dia pacak besi. Masa pasang soket tester, kalau pasang soket tester ada. kalau tekan trip ada? Ada. Mana dia connect jugalah. Dia connect jugalah. Tapi tak tahulah. Tapi tak tahu sama ada besi ke road ke. Okay. Sama ada dia tapping kat BRC ni ke. BRC rumah ke. Kalau BRC rumah ada orang call ni. Tak apa. Tak payah. Itu sama. 03 500 ujung dia. Okey. So kita teruskan dengan kita punya ni. Okey, yang ni new first point. Okay, nanti kita akan jack sampai ke bawah. Lepas tu sampai road yang keempat kita akan test. So kat sini tanah, tak ada isu pasal tanah. Okay, alhamdulillah. So kita boleh letak kita punya spike dekat mana-mana je. So kita test lah. Okay, kalau katakan tak dapat dekat sini, contoh kita dah masuk 4 batang road, tiba-tiba kita test dia punya resisten tu tinggi. Kita masuk lagi yang 5 punya, tengok macam mana. Ada penurunan ataupun tak ada. Dari segi peraturan macam mana Alif? Kalau kalau pasang SPD ni. Okey, daripada segi peraturan dia, kalau merujuk kepada buku panduan ST, earding ni 200 ohm pun dah cukup. Tapi kalau requirement dia, kalau nak pasang SPD, surge protection device, dia kena bawah 10 ohm.
bawah 10 ohm. Ni spek Suruhanjaya Tenaga. Kalau spek TMB, barang-barang TMB dia bawah 5 ohm. 10 ohm tu dia tak pakai. Dia equipment dia semua kalau earthing bawah 5 ohm. Okey, 5 kalau nak bawa 5 nak buat 5 ohm boleh ke? Boleh. Kalau anda nak buat bawah 5 ohm pun boleh. Tapi kos dia tinggi sikit sebab bukan senang nak dapat 5 ohm tu. 10 pun belum tentu senang, okey. Kalau katakan kita sambung dia sambung tadi. Okey, kalau katakan 5, contoh kita dah masuk 4, betul kita test bacaan dia, dia ada bacaan. Contoh bacaan dia dekat 15 tu. Kita akan masukkan satu lagi batang rod. Kalau bacaan dia menaik, kita akan pindah, akan alih dekat belakang sana lah. Lokasi dia yang ni tebuk. Sorry, kita kena tanam kabel lah, kita kena buat alur dia. Dan area-area ni lah. Area-area ni. Okey, kenapa kita tak tanam terus kat tanah yang berdekatan ni? Okey. Sebab apa kita tak ada? Okey, sebab apa? Soalannya berbunyi. Soalan ni. Sebab apa kita tak tanam dekat area? Maksud tu kalau situ tak dapat, terus kat tanah ni. Tak perlu dekat batu ni. Sebab apa? Okey. Sebab dekat sini ni tanah lot Ni tanah lot. So lot pakcik ni lot ni rumah ni daripada batu ni sampai ke batu sana. Ni adalah lot pakcik tu lah. So tak boleh lah buat sesuka hati dekat tanah orang. So kita pun fikir ni longkang mesti tanah lagi, sama ada kita buat dalam longkang ataupun dekat tepi ni lah. Kita tengok dulu macam mana, tengok bacaan dia. Okey, daripada segi pengalaman saya, insya-Allah kalau ni tanah bukit dan kawasan dia turun bukit ni, insya-Allah dapat. Okey. Sebab kita nak galangkan tu. Ada traktor dulu dah. Ada traktor. Padam tu. Tak apa. Motor racing tapi bunyi road dia teruk kan. Rasanya anak dia, cucu dia buat racing tu. Okey, untuk masalah sekarang ni kita buat dekat sini, kita kena pastikan beberapa faktor lah. Kita tengok sama ada dekat dalam tanah ni ada kabel servis TMB ataupun tak. Lagi satu, sama ada dalam tanah ni ada pipe daripada Jabatan Air Selangor ke tak. Okey, kalau ikutkan pipe pipe bekalan air dekat situ. Okey. Menurut info daripada owner, dia punya pipe kat atas sana, 20 meter atas sana. Okey. So dia akan turun bawah ni lah. Tu, warna hitam tu dia punya pipe. Okey. Pipe dah jumpa. Kita dah sahkan pipe tu. Okey, sekarang ni kita nak sahkan kabel overhead TMB lah ni. So dekat sini tak ada isu lah. Cuma culvert longkang je nak kena jaga. Culvert longkang kat sini pada asalnya ada culvert, so kita pindah kat sini lah. Okey, so semua meter. Okey, ada apa-apa lagi bang? Yang saya lupa? Tak ada. Okey. First kali saya nak cuma nanti itulah bila earthing dah cantik nanti kan ESB pun dah tukar 100 betul. Apa kalau efek dia kalau lepas tu kalau tiba-tiba dia trip ke ataupun 2-3 jam dia trip ke. Okey, dia macam ni. Kalau katakan earthing dah cantik, dan wiring rumah ada masalah. Okey, contoh kita tak cakap wiring rumah ada masalah, contoh berlaku macam tu. Earthing dah cantik. Tapi tiba-tiba pasang dekat earthing baru tu, dalam rumah tu trip. Okey, itu kalau ikut dia punya betul-betul punya, bermaksud earthing tu dah bawah daripada resisten dia dah rendah. Bila resisten dia rendah, senang untuk arus bocor dekat dalam rumah tu lagi ke permukaan bumi. So jadi apabila RCCB tu dia apa? Dia detect bahawa earthing tu melebihi 30 ataupun 100 MA, dia akan trip. So jadi apa yang saya tengok dekat rumah ni, saya rasa insya-Allah tak ada apa-apa. Cuma dia punya, kita tak boleh cakap, cuma dia punya earthing je. Dia punya earthing kalau ikutkan duduk normal ni tak ada trip. Cuma dia kilat. Asal dia problem dia kilat trip. Asal dia problem dia kilat je dia trip. Setiap kali kilat kuat ke perlahan ke trip? Yes, setiap kali kilat kuat, kilat perlahan dia trip. Dan owner pun ambil langkah-langkah berjaga. Apabila tengok hari nak hujan ni, dia tarik soket dia,
diselamatkan TV dulu lah. Diselamatkan TV maksud dia tarik soket je lah. Lepas tu duduk dalam rumah. So apabila kilat tu dia punya soket tu nampak macam ada spark. Bila ada spark tu itu bahaya. Itu kalau rumah anda jadi macam tu, bermakna rumah anda memang risiko ada barang rosak. Banyak risiko. So apa-apa kalau jadi macam tu, anda call kami. Kami akan settlekan. Kami akan datang check dulu dan kami akan settle, kami come out dengan quotation dan anda boleh pilih sama ada nak yang mana lah. Okay. So setakat tu je. Sekarang ni dah pukul 12. Kita nak buat kerja. So nanti lepas siap tanam mending ni, dapat je bawah 10 kita pergi makan ayam mamak. Wah cakap lu. Okay, baik. Okay. Ini road nombor 1 lah. Okay, ini road nombor 1. So road nombor 2. Nombor 2. Okay, macam biasa. Kalau kita tengok ni dia ada tajam ni. Tajam ni bahagian atas Ramai orang salah letak yang tajam ni kat bahagian bawah. Apabila dia hentam pakai hammer, tak boleh masuk. Sebab kat atas ni hentam je lepeh tau. Nak road selain type poly lah. Sebab tu saya lagi suka pakai type poly. Daripada Blackburn. Blackburn tu nampak nama, wah Blackburn macam kapal perang tapi nama kapal perang. Tapi dia, kalau Blackburn ni lambatkan kerja sikit lah. So dia ada, lepas orang buat ni dia kena trim sekeliling tu. Jadi saya lebih prefer pakai tyre poly. Alright. Okay. Ni punya konektor. Konektor dia kalau kedai biasa jual RM5 satu ni. Tapi mahal lah RM5. Kalau kedai biasa, kedai hardware yang bukan kedai elektrik. Lain kali kalau nak beli barang elektrik, kena pergi kedai elektrik. Boleh dapat murah. Okay, kita masukkan kat sini. Okay, macam biasa. Cara dia, kita masukkan. Lepas tu, kita ikat dengan skru lah. Sekejap ambil. Sekejap. Bawah mana ambil? Bawah ni. Okay. Kau nak ambil? Okay, barang ni. Kau ni ada? Boleh tu? Boleh. Tak grip. Boleh. Itu tak grip. Ini brand ni. Ini brand power kan ni. Power. Tak ni okey. Yang tu. Boleh. Boleh. Dia macam ni. Dia yang buat barang ni boleh. Cap confident je. Cap confident. Apabila dapat cap confident tu okey. InsyaAllah boleh. Kan kata cap confident. Okay dah. Okey. Pastikan trik dia hilang Okey. Lepas tu bila trik ni dah hilang, bermakna dia bagi dua lah dengan benda ni. Okey. Ini yang rata ni dekat bawah. Tanam mending pun nak kena ajar. Uish. Tanam mending nak kena ajar. Senang benda ni, senang. Benda ni pun kena belajar agak. Tak semua yang kau kena pegang bawah tu Lif. Pegang pakai spana. Dekat tu, yang dekat nut tu, dekat penyambung tu kau pegang. Kena pakai spana hidup. Tu. Okey, pusing. Ni dua orang ni. Cara dia. Tu. Dia pusing kan dia. Dia tahan. Okey. Dia grip kan? Dia grip. Tak grip dah Lif, kena pegang lah. Kena pakai spana biasa tu, spana hidup. Ada? Ada. Aku pegang kau grip tu je. Sekarang ni pusing ni.
Nampak dia pusing bawah, dia pusing nampak. Kau ni tu tak grip ni yang aku pegang ni. Jap. Ada sebenarnya hidup. Bukan aku kata barang tak bagus, tapi itu kelemahan dia. Dua orang. Ah. Tapi tak apa. Kita dua orang pun jadi kerja. Pro Oi, dengan oi, pro oi. dia. Okey, tak apa. Kau pakai tu, aku pakai ni. Ni tu. Sebab aku nak kena pegang ni. Yang kecil ni. Cikgu pun buat salah. Dia bukan cikgu, sorry. Bukan, saya lah, saya. Saya bukan cikgu. Dah. Okey dah. Sebab apa? Tengok kalau trip dia mesti kena tak ada, kena masuk dalam ni. So bila trip dia dah hilang, dia akan divide by tu lah. Okey. Okay, kita off dulu. Dia bising sikit. Lembut je? Lembut. Tapi nak keras. Tadi mula-mula tadi lembut. Ni keras ke? Ni nak keras. Dah berapa batang lah tu? Dua. Dia baru 2 batang. 4 batang test. Lepas tu kalau dapat bacaan tu, kita akan masukkan satu lagi. Bacaan tu menaik, terpindah tempat lain. Lepas tu macam dia ada lagi step-step dia. Pakcik macam tahu Pakcik. Ya? Pakcik tahu ni. Boleh lah sikit. Tahu banyak benda Pakcik. Banyak tak ada. Masuk je. Okay, bismillah. Boleh buat. Tahu. Boleh buat. Tahu, jap. Habis ni. Okay, bismillah. Cuba bentar, dan try. Okey, Lev ni root kau apa? Root yang ke 2. Jap. Okey, sudah. Ni yang untuk point ni yang kedua lah. Yang keseluruhan dia termasuk yang tepi tu 2 batang setengah. Yang ni 4 batang setengah tu. Tu kena potong tu. Okey, 4 batang setengah tapi macam ni macam lembut ke? Lembut. Kalau harapan dekat sini lah, dekat point ni. Kenapa pisau? Nampak tu brand Tripoli brand mahal ni sebatang ni pun dah 60 ringgit. 65 ringgit sebatang. Itu kalau kedai elektrik kalau kedai hardware lagi mahal ni. Hardware lagi mahal. Hardware dia tak jual ni. Tak jual macam tu. Dia jual Blackburn. Okey, nampak tu mahal 60 ringgit sebatang. Kalau 10 batang saja dah 600.5 barang saja. Road saja. Belum kabel ni Kabel ni segulung 570 yang terbaru. Lagi satu, harga Cooper dia makin lama dia naik, tapi tak naik macam emas lah. Emas tu dia lain. Tapi yang paling penting sekali pemasangan tu lah Pemasangan. dia mahal kat pemasangan tu. Skill untuk memasang tu dia ada cara dia lah. Okey, jadi nanti kita akan sambung. Awan tu akan tutup
Awak nak tutup. Apa yang kau tutup, Alif? Matahari. Kau ni macam-macam, Alif. Okey, nampak tu Alif sambung. Okey, jap. Mana spana? Nampak tu kita sambung menggunakan penyambung Connector. Mana spana, Alif, kat tangan kau? Spana. Kau letak kat tepi ni. Alah, Oh, ni. Spana ni menyangkut kat sini, Alif. Okey, jadi seorang akan pegang ni sampai trip tu bercantum sepenuhnya dah, tak nampak lah. Lepas tu nanti okey, seorang lagi akan pusing rod ni, bagi dia ketat. Apa ketat ni penting sebab nanti takut bila kita tanam, takut dia patah atau cabut ke dalam tanah. Nampak tu. Tu cara dia, nampak. Okey. Okey. Tu cara yang betul. Okey. Jadi kita akan tanam ni. Sekejap, Alif. Aku kena gantung ni. Baru aku beli ni. Okey dulu. Okey, Alif. Ni yang ke berapa, Alif? Ni poin yang ke berapa? 3. Poin yang ketiga. Rod yang? Dah rod yang ke 7. 7 batang 7 batang setengah lah. Tu masuk depan. So tu poin yang kedua. Kat sana tadi poin yang ke 1. Ni berapa batang ni? Yang ni adalah 4 batang lah. 4 batang kan? 4 batang. 4 batang. 4 batang. Yang sana tu 2 batang setengah lah. Dah potong kan? Beza dia turun cuma 28. 8 ohm lah. 8 ohm. 8 ohm lah. Okey, ni yang So dengan 8 kalau kita pindah tempat, dia lagi turun. Mungkin dia akan turun 10. Dia buat magic. Mana tahu rezeki. magic. Rezeki Nasib sebenarnya, nasib. Rezeki dekat situ. Mana tahu rezeki dekat situ. So Ini yang ke-7 kan? 7 batang setengah lah. dia kalau dapat dekat tanah ni lagi cantik. Tapi oleh kerana request daripada owner tak nak masuk dekat tanah orang, jadi kita buat dekat tanah owner sendirilah. So okey, kita akan tanam rod yang ke ni lah. Sambung dulu. okey. Mesin pun dah berkicap. Dia dengan servis ni, kalau tidak ni dia rosak. Aku tahu yang Mah Bayu punya lu, dia orang budak ni kicap dan terus jam. Jam rosak, tak boleh pakai. Tu dia mesin baru. Budak ni tak aku tu suruh hantar servis, dia tak nak ni. Tu. Okey. Ini cabaran kita buat ding bukan satu poin je boleh dapat Dia bergantung keadaan tanah dan topografi setempat. Topografi macam geografi lah. Macam geografi Okey, ini yang ke 7 batang setengah lah. Okey. Okey, bismillah. Mudah-mudahan ada rezeki kat sini. Nampak tu sebelah tangan je. Sebelah tangan je. Okey, sambung lagi. Nampak tu Lagi, tak ambil lagi, ada lagi Bukan mudah kita nak tanam beding ni Banyak dia punya step-step dia. Jadi ada 5 batang rod. 5 batang rod tu tak pakai yang untuk bajet daripada rumah ni, tak pakai. Tapi yang tu saya tutup sebelah mata lah. Maksudnya nanti okey, sekarang ni tadi yang package kau 10 batang. Yang kau bawa yang spare punya, yang kau punya yang asal berapa batang? Itu saya bawa 5 batang. 5 batang. Jadi kalau semua ni habis, ada 15 batang lah kau tanam. Yes. Okey, kita try dulu. Kalau 15 batang kemungkinan insya-Allah boleh dapat lah. Tapi kalau 10 kalau ikut bertanah ni mungkin susah sikit Lif. Tapi kita cubalah tengok macam mana. Saya simpan banyak rod tu sebab bila saya pergi rumah orang, saya buat rumah orang tu, contoh dia batang yang ke-7 dah dapat bawah 10, jadi saya simpan. Dan saya pun sebenarnya saya tengok daripada tanah rumah ni, saya pun macam ni, sebab tu saya bawa air 5 tu. Saya pun tak berapa was-was lah. Was-was. So saya bawa air 5 tu. Yang 5 tu tak apa, saya bagi je lah. Bagi percuma nampak tu ahli engineering kalau itu kalau ambil package yang paling mahal lah. Betul. Okey Alif, boleh cerita tak Alif, kalau package edding sekarang yang terbaru, cerita sikit yang terbaru, yang high quality, medium dengan low macam mana harga dia? Dan jenis rod dia. Okey.
walaupun pilih medium quality, saya tetap bagi rod. Tengok jugalah. Tengok je. Tapi seeloknya saya akan kurangkan tempat lain, sama ada kabel ataupun saya akan kurangkan spek dekat SPD tu. Tapi rod ni saya tetap pakai Type-Poly ni sebab apa? Sebab Type-Poly ni dia jimat masa kita hentam tu dia tak mudah rosak trip. Okey Leif, ni yang ke road yang ke berapa? Rod kedua. Yang kedua kat sini, tapi keseluruhan dia road yang ke-8. Yes. Bismillah. Dia 8,5 lah. Selanjutnya 8,5. Okey Leif, boleh ke tak? Boleh ke tak? Dah start keras. Kalau tanam lagi boleh tak? Ha? Kalau tanam lagi boleh tak? Sebatang ni. Lagi boleh. Kita last Leif, tanam sebatang. Lepas kita check pakai meter. Kita ambil sebatang lagi. Kita ambil sebatang lagi lah. Yang ke Kita buka yang baru. 6,5, 7,5, 8,5 ke 9,5. Okey, kita tengok ni 9,5. Baik akak ni sembahkan air. Agak panas tak buat agak. Tak apa, biasa tu. Panas-panas biasalah. Ha. Kan cabaran untuk buat eding kan. Mari kerja senang dunia ni. Ada. Kerja apa yang paling senang saya dah buat dah. Hmm. Bawa kredit. Oh, Bawa- senang agak. Bawa kredit pun susah juga sana kan. Untuk orang tak biasa lah. Leif, kalau kau orang suruh buat kredit boleh bawa. Ha? Kalau macam tiba-tiba orang suruh ganti-ganti boleh lah. Dah senang lah. Cuma nak Senang naik dia. tu yang susah. Naik. Nak naik tu. Boleh risiko je kau bawah. Kau kena buat satu video Leif macam mana kau nak naik atas kredit tu. Kau ni biar orang tahu. Biar viral kat Malaysia kan. Bawa kredit ni gaji mahal cakap dia. Risiko dia tinggi. Semudah itu. Tak semudah itu. Kalau kena kilat dia kena dulu tu. Okey, ini kita road yang ikutkan 9 batang setengah ni. 10 lah. Okey, ni cabaran kita. Kita tak boleh nak tanam kat bawah ni. Kalau ikutkan sudah cuba try minta dekat bawah ni. Cuma yang ni lot tanah orang. Jadi owner tak naklah masuk tanah orang. Tapi kita akan ikut yang pasar rumah dia lah. Kalau kat bawah ni untuk dapat tu mungkin cerah sikit lah. Berbanding hendak tak apa, kita cuba. Kita cuba yang terbaik lah. Okey. Nampak tu bukan mudah. Nak tanam ni tempat tu harga dia mahal skill nak tanam tu ada pengiraan dia macam matematik. Okey, ni kita akan stop sini dulu. Okey, ini yang ke 9 batang kot, 9 batang setengah. Balik bawah tu. Hati-hati nampak tu. Kita akan tanam last lah untuk ni point ni, lepas tu kita akan check reading dia apa. Alhamdulillah 9 batang setengah sudah tanam. Jadi kita akan check reading berapa. Okey, mudah-mudahan rezeki kita dapat 10 ohm ataupun dalam 9 lebih sikit pun tak apa. Kan? Okey, kita akan check reading dia. Sebelum tu kita akan lay kabel 10 ni tu ke point yang baru tu. Lepas tu kita akan sambung dengan meter reading Kita tengok punya reading dia berapa. Terbaik.
Okey, ini yang ke-10 Yes. Kita tanam 10 batang. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dah sampai stok sampai sini dah. 10 batang, tapi disebabkan tadi ada lebih yang lama punya 5 batang. Okey, lepas tu kita beli lagi standby 5 batang. Jadi semua sekali dalam 10 batang lah. Okey, 5 batang tu makna dia Alif bagi free gift kat pakcik tu. Tapi kalau sini dapat bawah 10, kita akan stop terus. Yang 5 ni kita akan simpan lah. Macam tu. Kan? Jadi kita akan sambung. Nampak tu tripoli bukannya kaleng-kaleng. Oh, mana buka ni? Ini kan yang tu. Ini kan yang lama. Okay. Yang baru yang kau buka mana tu ni? Dia buka dua tadi. Apa? Sama. Oh, ni tak, ni yang lama. Ini yang kau boleh baru. Sebab ujung tu dah tutup. Okey, saya akan tanam. Kita akan try dapatkan bawah 10 ohm kita sedaya upaya lah. Walaupun terpaksa keliling rumah ni. Jadi apa tu Ya, brand apa? NMC. Dia lain daripada brand NMC jadi kita akan sambung dulu. Siapa adu ni? Macam pagu. Nampak kita dah tanam berapa ni point yang ke-4. Okey. Ni yang dekat ni yang nombor 3. Tak dapat jadi tadi kita dapat bawah 17 ohm lebih. Okey, yang sana tu 20 ohm, yang first chamber tadi 28 ohm. Okey. Jadi yang ni kita akan try lagi. Harap dapat bawah 10 lah. Kalau tidak kita akan pusing pergi ke belakang tu. Belakang tembok tu kita akan pusing sebab kita walaupun Cina tanah, kita tak boleh guna tanah ni sebab ni tanah lot. Okey, tanah yang ada tuan. Jadi owner tanah ni. Tanah pening kepala. Sepatutnya kalau minta kebenaran ke owner ni, kita bolehlah ambil dalam sekaki lah daripada tanah ni. Kan, lepas tu kita akan tanam dalam sikit lah. Kan, tak ada isu pun. Tapi dah ni, jadi kita teruskan lah. Kita teruskan lah. Nanti kita akan sambung video ni. Okey, ni laju the first point memang laju Point laju sampai bawah. 13 batang kita tanam. Okey. Nampak tu sampai ke belakang rumah ni daripada ujung sana tu. Pusing ke sini. Sampai ke belakang rumah ni lah kan. Kalau tak dapat tak tahulah. Kan. Jadi kita doa-doa dapat lah. Okey. Nampak tu pada balance lagi kita kalau ikutkan kita akan try habiskan. Tadi tambah 5 batang. Free gift 5 batang. Jadi kita akan kita akan tengok dia punya result dia. Result yang paling penting kali. Hari ni kita fokus untuk bagi dapat reading dulu. Mana yang sempat ni kita buat lah. Okey, jadi nampak tu bukan mudah kita tanam reading sebab harga dia mahal. Sebab berpusing-pusing ni. Lepas tu kan nak kena potong untuk aluan kabel. Kan, ni semua kena kabel 10 lay ni. Kabel 10 ohm kita akan lay, kita akan potong sampai ke belakang ni. Nampak tu? Nampak? Kan? Besok kita standby penuh malam ni. Besok kita kena potong. Kita akan potong lah. Tapi petang ni kalau sempat kita potong separuh. Bateri besok balik ni mesti kena charge bateri. Boleh kalau tak lupa. Tak apa, besok aku bawa aku punya. Tak takut malam nanti dah charge tidur pula. Tidur apa tidur? Memang lelap je. Dah penat. Memang lelap. Cik, kalau penat betul-betul cik yang potong dinding. Penat. Potong dinding penat. Maksudnya nak tanam pipe dalam dinding. Penat cik. Kan? Dia macam mana kita pegang benda tu, mesin ni buat kerja tapi kita rasa macam berjoget. Sebab kita nak kena tekan tu yang penat. Ini okey lagi cik. Okey, jadi nampak owner pun ada dekat sini. Tengok kita buat kerja. Kan, bagi semangat untuk dapatkan bawah 10 ohm sebab kita menggunakan SPD Kalau tak ada SPD tadi tak dapat bawah 10 ohm pun tak apa. Sebab peraturan baru biasalah yang terbaru punya bawah 200 ohm. Dah boleh dapat dah. Okey. Jadi kita ikut kita punya spek SPD kena bawah 10 ohm. Jadi kita akan buat sampai dapat lah. Walaupun terpaksa berpusing 2-3 kali pusing rumah ni. Kan. Sebab buat reading ni harga dia memang harga dia mahal. Sebab risiko dia macam ni lah. Nampak tu Nampak tu Bukan mudah Jadi kita akan okey. Oh ni tinggi pula.
Ini kau kena, Boleh. kau boleh naik tapi aku tahan lah. Sekejap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Peluh berjerut. Peluh berjerut tu masa dia peluh memang basah lah. Cikgu minta maaf cikgu, saya pakai cikgu punya. Cikgu lagi suka kau pakai. Okay. Sekarang ni rumah ni alhamdulillah saya bagi harga ni package 15 sorry minta maaf, package 10 yang mana dapat dulu. Okey, tapi memandangkan dengan kawasan tanah yang terhad dan kawasan tanah bila tanam 2 batang road, 1 batang 6 kaki Satu batang 5 kaki. 5 kaki. Okey, 5 kaki tambah 5 kaki tambah 5 kaki 15 kaki dah jumpa batu dekat bawah. So, kalau itu saja kita boleh accept lah kalau katakan jumpa batu. Okey, dia okey. 2 batu tu Ini 2 batang setengah. 2 batang setengah. Dah 2 batang dah jumpa batu. And then kita pindah tempat lain pun sama juga. Okey, yang ni dia banyak sikit. Ni rasa 4 tu. Dia 4 batang. Yang ni 4 batang road dah tak boleh masuk batu. Okey. Yang ini 4 batang. 4 batang. Ini 4 batang pun dah tak boleh masuk. Pun batu juga. Ada batu. So kita pindah lagi sini. Kiranya 1 2 3. Ni dah 3 point yang ketiga. Ni 3 batang. Lain tu semua 3 batang sah. Okey. Masuk dekat bahagian dapur ni, dia ada 1 2 3, ada 3 point lagi. Bila masuk dekat sini, kita ingat okeylah macam tanah lembut kan. Tapi bila masuk pun dapat 3 batang. 3 batang pun yang ni pun paksa juga masuk. Yang ni dia boleh masuk tapi ketat lah, memang tak boleh. Kalau nak tambah lagi 1 road tak boleh. Okey. Yang ni satu dengan itulah, ini point. Ni berapa batang? 3 batang kat sah. 3 batang. Ini 3 batang dah jumpa batu kerah Yang ni paling kerah sekali. Susah nak masuk. Okey. Yang last sekali awak 3 batang lah. Okey. 3 batang last. Ini pun 3 batang. Ini pun 3 batang. Pun jumpa batu juga. Jadi apa yang kita tengok dekat sini itu ini adalah batu tanah merah yang jenis, kalau orang belajar geologi saya tahu kan. Ni nampak ni. Oi, padu. Memang batu tanah merah, tapi batu tanah merah yang memang dah ni lah. Biasa batu tanah merah tu bila kita hentam dengan mesin dia okey lagi, tapi ni kerah kan ni. Oh, bukan batu biasa ni. Ni jenis macam kalau yang dekat batu-batu area Melaka tu tengok dia macam honeycomb tu kan. Itu batu kat area, tapi batu Selangor macam ni. Batu Selangor. Padu Okey. Jadi bacaan ni kita tengok bacaan berapa? Okey, kita tengok bacaan dia. Okey, daripada pukul 10 kita start sampai sekarang pukul 5. Pukul 5 ni kalau biasa orang office dah balik kerja lah. Kalau pukul 5 ni beli pula 5 batang road lepas tu road tu pada asalnya package ni dia 5 batang. 10 batang. Okey, 10 batang. And then saya tambah lagi sebab ada lebih-lebih tu. Saya pun tak nak ni rumah saya bersepah. Saya bawa juga datang sini. So pakai 5 batang tu. Saya bagi free 5 batang tie poly saya bagi. Lepas tu owner tambah lagi untuk 5 batang. 5 batang tu owner tambah lagi. Ada bajet pun bertambah kat situ lah. Bajet pun nanti bertambah. Berapa keseluruhan dia? Keseluruhan dia Saya rasa dalam 19 batang setengah. 19 batang setengah. Sebab tu saya potong di setengah kan. Betul. Lebih kurang 20 batang lah. Yes. Kan 10 batang setengah tu dekat 20 batang lah. Yang tu tak boleh masuk habis Ini patah tadi. Tengok betapa kerasnya batu tu sampai ni boleh patah. Oh, dahsyat betul lah. Ni kuasang gua. Ini padu ni patah. Ini tripoli punya menyambung Tripoli punya menyambung patah. Okey, jadi kita dah pasang kita punya rangkaian meter kita. 11.67 nampak. Okey, 11.67. Okey, jadi kita tak boleh buat apa lah sebab dah 20 batang dalam sini kan. Berhenti setakat tu sebab dah 20 batang. Kalau tambah lagi 5 dah 25 batang. Okey. Kan jadi so sampai setakat ni untuk bahagian road ni
Okay, bahagian road ni alhamdulillah kita dah untuk hari ni bahagian kita nak settlekan bahagian road ni, kita ingat ke dah kat sini satu ni dah dapat, lepas tu tambah lagi satu kat sana dengan harapan dapat, tapi tak dapat. Dah. Rezeki Dia bergantung dengan tanah rezeki tu milik Allah. So kita kau nak pergi tempat pakcik belakang. kita kena tawaf sekeliling rumah. Okey, dia ada kekangan, okay, sebab tu kita nampak tanah kat situ, ada tanah tapi tu tanah orang. Owner tak nak masuk dekat, Tak boleh masuk walaupun seinci ya. Walaupun seinci tanah tu memang tak boleh. So kita kena hormat lah, cakap owner cakap apa ikutlah. So jadi kita ikut, kita berdasarkan apa yang owner minta. So inilah yang kita lalu, yang kita dah tanam begini lah. Okay. So kesemuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 point. 1, 2, 3, 4 ada setiap satu 3 batang dan ini 4 batang. Kiranya dekat situ lah. Kita bacaan dia macam tu lah. Sorry, penat. Okay. Panang road dia dah habis lari dah Habis lagi. So jadi okey, tunjuk balik last 11.68. 11.68. Kiranya kalau tambah lagi 5 tu pun kita tak tahu. Sebab ni kenapa kau cuba sedaya upaya untuk dapatkan bawah 10? Sebab ni SPD. Dia sebab ada SPD. SPD ni kalau katakan nak dia efisien ataupun nak kilat tu serap masuk ke dalam tanah, ataupun SPD tu dia untuk bila kilat kabel voltage daripada kilat tu mungkin dia masuk dekat kabel neutral, dan ESCB akan mengesan ketidakstabilan ataupun ketidaksamaan live dengan neutral tu. So dia akan trip, dia automatic trip. Dia berbeza. LCB dengan RCCB ni dia berbeza. Nanti aku stop jap. RCCB ni dengan ELCB ni lain. ELCB ni dia nak trip, earding ni kena sempurna ataupun bawah 10. Baru ELCB tu leakage circuit breaker. Okey. Tapi ini bacaan 11 lebih tu je lah. 11 lebih ni dia 11 lebih. Okey, 11 lebih ni dia boleh dia kalau nak bagus bawah 10. Kalau TMB bawah 5. Okey. Kalau rumah sepatutnya kalau tak pakai SPD 200 ohm pun bacaan earding tu kena tak boleh itu 200 ohm mana dapat tu? 200 ohm tu ST. Okey, dalam buku yang peraturan yang tahun bila? Yang terbaru. Tahun bila dia terbaru? Yang terbaru 2024. Okey, 2024. Sekian lama daripada berapa tahun ST keluarkan bawah 10 ohm, tiba-tiba naik mendadak. Tiba-tiba turun mendadak. Tiba-tiba dia nak spek dia naik mendadak 200. So jadi tak tahulah, mungkin ada kepenting. Tak boleh cakap, sorry, tak maaf. Okay. So setakat tu je. Okey, terbaik. Okey, terbaik.